Yang berhormat Senator Tuan Pili Peter Tinggum. Dipersilakan. Terima kasih Dato' Yang Dipertua kerana memberi peluang untuk sama-sama membahaskan rang undang-undang yang dinamakan Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Dato' Yang Dipertua, RUU ini memperkukuh tindakan penguasaan terhadap kesalahan lalu lintas yang berisiko tinggi seperti memandu secara berbahaya serta memandu secara melulu. Justru, RUU ini nanti diharap dapat mengurangkan kadar kemalangan maut dan kecederaan serius kepada pengguna jalan raya di negara ini. Ini dilakukan melalui pindaan kepada seksyen-seksyen yang berkaitan dengan menaikkan denda, kompaun, penalti dan hukuman penjara sekiranya melakukan kesalahan di bawah akta ini nanti. Sebagai contoh, Dato' Yang Dipertua, Pasal 15 RUU ini memperuntukkan seksyen baru iaitu 42A bagi menjadikan perbuatan berlumba atau dugaan kelajuan di jalan raya sebagai kesalahan dengan hukuman denda tidak kurang daripada 2,000 dan maksimum 10,000 atau dipenjara tidak lebih 2 tahun bagi kesalahan kali pertama atau kedua-duanya. Selain daripada itu, Pasal 37 tujuan untuk meminda Seksyen 120 supaya amount compound maksimum bagi kesalahan boleh dikompaun dan dinaikkan daripada 300 kepada 500. Hukuman yang lebih setimpa di bawah RUU ini mampu memberi kesan pencegahan dengan izin deterrent effect kepada pengguna jalan raya dan menggalakkan budaya pemanduan yang lebih berhemah. Saya amat menyokong pindaan kepada seksyen-seksyen lain iaitu Seksyen 14, 15, 26, Seksyen 40, 59, 66A, Seksyen 72, 76A, 79 dan 102 dengan menaikkan kadar denda dan had tawaran kompaun dari 300 ke 500 ringgit. Dato' Yang Dipertua, pindaan kepada Seksyen 2, Seksyen 20, Seksyen 52, Seksyen 53B, Seksyen 65, Seksyen 112, 115, 115A, Seksyen 118 dan Seksyen 127 RUU ini membolehkan penggunaan teknologi digital dalam pelesenan dan pendaftaran kenderaan digital, sifat kertas, pengurusan saman dan pembayaran pintar, penguasaan pintar tanpa sekatan, jalan fizikal dan mengurangkan birokrasi dan meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan. Secara khususnya, pindaan ini memperuntukkan puncakuasa dan meminda kewajipan mengemukakan dokumen dalam bentuk fizikal kepada suatu bentuk digital elektronik. Terima kasih kepada Kementerian dan Yang Berhormat Menteri Timbalan Menteri kerana pindaan-pindaan fasal digital ini secara langsung menutup kelompongan undang-undang lama, memastikan pengguna tidak lagi boleh disaman jika gagal menunjukkan salinan fizikal dan menoktahkan pengeluaran cukai jalan bercetak berkuasa penuh. RUU ini menyokong pembangunan sistem pengangkutan pintar. Ini adalah selaras dengan agenda pendigitalan negara melalui penggunaan kamera automatik, sistem pengesanan kesalahan dan analisis data trafik. Dato' Yang Dipertua, walaupun demikian, pindaan undang-undang ini hanya akan berkesan jika penguatkuasaan dilaksanakan secara konsisten dan tulus untuk mengurangkan
penyalahgunaan teknologi, penggunaan kamera automatik dan sistem digital perlu mempunyai mekanisme semakan bagi mengelakkan kesilapan penguatkuasaan. Itu yang di-Pertua, kemalangan bukan hanya berpunca daripada kecuaian pengguna tetapi juga disebabkan keadaan jalan raya yang rosak, pencahayaan yang lemah, papan tanda tidak mencukupi dan reka bentuk jalan yang kurang selamat. Dengan kuasa yang diberikan kepada Ketua Pengarah JPJ, khususnya di bawah pindaan kepada Seksyen 20, saya memohon supaya pemakaian teknologi dan sistem digital ini tidak diseragamkan, lebih lagi di kawasan luar bandar, khususnya di Sarawak dan Sabah yang mempunyai sistem keadaan jalan raya yang berbeza, liputan internet yang terhad, serta akses kepada perkhidmatan pengangkutan yang tidak sama dengan negeri-negeri di sepanjang Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyarankan kerajaan mengadakan pendidikan keselamatan juga supaya isu keselamatan jalan raya diperkasakan sejak di bangku sekolah dan serta melalui kempen berterusan kepada semua pengguna jalan raya di negara ini. Pindaan kepada akta ini perlu disokong dengan peleburan berterusan dalam penyelenggaraan jalan, pencahayaan, papan tanda dan ciri-ciri keselamatan yang berkaitan. Itu yang di-Pertua, sebagai rumusan, secara keseluruhannya, RUU Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 merupakan langkah yang positif dalam memperkukuh keselamatan jalan raya, memodernkan sistem pengangkutan serta meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan. Walau bagaimanapun, kejayaan bergantung kepada pelaksanaan yang adil, penggunaan teknologi secara bertanggungjawab, penambahan infrastruktur pendidikan pengguna jalan raya serta kerjasama erat antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan semua agensi berkaitan. Pendekatan yang seimbang antara penguatkuasaan, pencegahan dan pendidikan akan menghasilkan impak yang lebih mampan dalam mengurangkan kemalangan dan meningkatkan keselamatan semua pengguna jalan raya di negara ini. Walaupun demikian, kita sangat mengharap pindaan berkenaan dengan kesalahan apabila di bawah pengaruh alkohol dan dadah serta pindaan dengan memperkukuhkan lagi penguatkuasaan yang sering menjadi salah satu faktor utama berlakunya kemalangan jalan raya di negara ini akan dibawa pada mesyuarat persidangan parlimen yang akan datang. Kesalahan di bawah seksyen baru iaitu 110B yang telah dibahaskan oleh rakan di Dewan Yang Mulia ini tadi haruslah diterangkan melalui ilustrasi untuk memudahkan pendakwaan di mahkamah sekiranya perkara tersebut dibawa ke mahkamah pada bila berlakunya kesalahan pada masa yang akan datang. Datuk Yang di-Pertua, dengan ini saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Senator Tuan Philip Peter